Sebab tu abang dan tak kupaskan banyak-banyak. Sebab zaman sekarang, maaf say to say, pergi umrah dah macam pergi holiday. Abang nak cakap betul-betul terus terang. Sekarang Betul? beza zaman, ada gana aku nak pergi holiday lah, tak ada tempat, aku nak jalan-jalan pergi umrah. Umrah ni yang ada orang cakap kan, pergi umrah tak kisahlah, kau tak ibadah pun tak apa, kau boleh pergi. Yes, boleh pergi setakat pergi holiday je. Ya, betul? Sebab apa abang ni cakap, orang tu cakap, guru-guru tasawuf cakap, kalau kita nak apa ni, uh, pergi ke lautan yang dalam, siapkan barang-barang. Begitu juga kalau kita nak pergi umrah, pergi haji, siapkan. Bermakna korang pergi balik, korang bukan Nordin Khalil lagi. Dah ubah daripada Nordin Khalil. Contoh-contoh. Boleh faham? Ha. Sebab apa orang yang cakap, setakat orang pergi balik, maaf to say, pergi tak pakai tudung. Kalau perempuan balik pun tak pakai tudung. Sebab apa? Sebab aku dah pergi haji apa, aku dah pergi umrah apa, Allah jemput aku. Allah tak pandang pada zahir. Yes, betul. Kalbun mu'minin batullah. Itulah Allah lihat. Tapi kewajikan sebagai orang Islam, kita mahu tunjukkan, hadirkan diri kita. Sebab terhidupkan hati kamu dengan sunnah, baru jasad kau terima segala-galanya. Kalau roh kita tak terima dia punya sunnah, Quran hadis, kita balik daripada haji ataupun umrah tetap sama babe. Sebab tu kita nak mensik istiqamah. Kalau korang nak pergi umrah haji, bermakna balik, you must change yourself. Kita orang tak boleh ubahkan sifat korang. Kalau korang pergi haji, pergi umrah, balik tetap sama. Apa bezanya iblis dengan orang yang pergi haji dengan haji dengan umrah? Apa bezanya? Sedangkan iblis dah berbual dengan Allah, dah masuk syurga, dah masuk api neraka pun. Sorry to say lah, ni terpaksa sebab apa, kadang-kadang jangan lihat aku berkata-kata, tapi lihat siapa yang berkata. Balik Singapura je tengok orang semua beginilah, begitulah. Yang balik umrah dengan haji kan, korang istiqamah. Apa yang korang Allah lah jemput, balik buat istiqamah. Ubah perangai lama. Kalau korang tak ubah, samalah juga. Terus terang nanti macam iblis. Dia dah masuk syurga, dia dah masuk neraka, dia dah jumpa Allah, dia kena buang daripada syurga, sifat dia pun sama juga. Boleh faham? Sebab tu siapa yang pergi umrah, haji, ingat cakap Abang Din. Abang Din straightforward pun. Jangan jadi macam iblis. Dah masuk syurga, dah jumpa Allah, kena buang daripada syurga, tetap sombong. Tetap ego. Akulah baik daripada Nabi Adam. Boleh faham? Sebab tu Abang Dan tak kupaskan banyak-banyak. Sebab zaman sekarang, maaf say to say, pergi umrah dah macam pergi holiday. Abang Dan cakap betul-betul terus terang. Sekarang beza zaman, ada gana aku nak pergi holiday lah, tak ada tempat, aku nak jalan-jalan pergi umrah. Umrah ni yang ada orang cakap kan, pergi umrah tak kisahlah, kau tak ibadah pun tak apa, kau boleh pergi. Yes, boleh pergi setakat pergi holiday je. Ya, betul? Sebab apa abang ni cakap, orang tu cakap, guru-guru tasawuf cakap, kalau kita nak apa ni, pergi ke lautan yang dalam, siapkan barang-barang. Begitu juga kalau kita nak pergi umrah, pergi haji, siapkan. Bermakna korang pergi balik, korang bukan Nordin Khalil lagi. Dah ubah daripada Nordin Khalil. Contoh-contoh. Boleh faham? Sebab apa orang yang cakap, setakat orang pergi balik, maaf to say, pergi tak pakai tudung. Kalau perempuan balik pun tak pakai tudung. Sebab apa? Sebab aku dah pergi haji apa, aku dah pergi umrah apa, Allah jemput aku. Allah tak pandang pada zahir. Yes, betul. Kalbun mu'minin batullah. Itulah Allah lihat. Tapi kewajikan sebagai orang Islam, kita mahu tunjukkan, hadirkan diri kita. Sebab terhidupkan hati kamu dengan sunnah, baru jasad kau terima segala-galanya.
Kalau roh kita tak terima dia punya sunnah, Quran hadis, kita balik daripada haji ataupun umrah, tetap sama babe. Sebab tu kita nak istiqamah. Kalau korang nak pergi umrah haji, bermana balik, you must change yourself. Kita orang tak boleh ubahkan sifat korang. Kalau korang pergi haji, pergi umrah, balik tetap sama. Apa bezanya iblis dengan orang yang pergi haji dengan haji dengan umrah? Apa bezanya? Sedangkan iblis dah berbual dengan Allah, dah masuk syurga, dah masuk api neraka pun. Sorry to say lah, ni terpaksa sebab apa? Kadang-kadang jangan lihat aku berkata-kata, tapi lihat siapa yang berkata. Zaman sekarang pergi holiday, kan? Kebanyakan tak ada, aku nak pergi ni, aku tak tahu nak pergi mana, aku nak pergi umrah, bukan tak bagus-bagus. Nabi. Tapi korang tengok, Nabi tak duduk 24 hour kat masjid. Bekerja, rehat dengan isteri anak dan solatlah pada waktu malam. Dengan kelazatan dengan Allah. Sebab tu macam Kak Maya cakap, pergi umrah, pergi haji, nak ambil gambar, proceed. Sebab kita ikut perbezaan zaman. Buat macam sebagai apa ni, macam Kak Maya cakap, sebagai Kenangan memori. Sebagai kenangan memori. Sebab gambar-gambar ni kan, kalau ada gambar ni, kadang-kadang gambar ni main peranan. Apabila kita nak buat jahat, kita aku dah pergi umrah, ada flashback, aku dah pergi haji, takkan aku nak buat gini. Sebab tu korang tengok yang orang pakai songkok kan, diorang bawa tasbih. Kenapa? Sebab kalau orang pakai songkok, contoh kebanyakan orang dah pergi umrah pun haji kan, macam kawan-kawan Nordin maaf kata, diorang dah pergi umrah haji, balik pun tetap diorang 4D tak lari babe, terus terang cakap. Lepas tu main RM2, main RM4, bila korang kaya, dosa pun sama. Sebab tu kadang-kadang diorang buat tasbih, tekan-tekan, pakai songkok. Apabila jalan dekat 4D ni semua, songkok tu sebagai peringatan aja. Boleh faham? Hiasan hiasan. Songkok ni, dia contoh aja. Sebab kata yang Syekh Afifuddin, kata yang ulama itu saya ambil Syekh Afifuddin tu, keturunan wali number 1 Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan apa ni, dengan keturunan Nabi Muhammad yang itu hari saya jumpa. Kakak tahu dia punya sarban tu dia cakap, this sarban is like our crown. Nampak? Dia jaga betul-betul weh. Contoh, abang ni kasih korang contoh. Kadang-kadang kita nak jumpa ulama tak pernah berbual kan, abang ni kasih kunci. Dia bilang tu sarban tu macam kita pay crown, like our crown, mesti nak respect. Tak sembarang orang boleh ikatkan dia tau sarban. Itulah kawan Manudin. Kalau datang Singapura, nama dia Haji Anwar, dia akan telefon ni Haji Anwar. Kalau sarban tu ikat, dia tukang ikatkan, pegang kiri kanan. Ini adalah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam, memiliki makam yang menjadi tujuan ziarah penting di Baghdad. Beliau terkenal karena ajaran-ajarannya yang mendalam tentang tasawuf dan kebijaksanaan spiritual. Makamnya yang terletak di Baghdad, Irak, sering dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia, Masya Allah. Sayyidina Ali radiyallahu anhu. He is an actor, in fact. I like to read about him and follow his examples in his purity and his. He was a very balanced and very wise man. 3 of them, Imam Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jilani, and my teacher, Sheikh Abdul Karim, who was a Mufti Iraq, and I've studied under him. Well, that depends on what is in that city. Mecca, Medina is our favorite. I like to go to spend time in Kuala Lumpur, Singapore, and Melbourne. These countries, it has lots of memories in my mind. The best of you, the best is his moral character. That's explain everything. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. To you alone
we worship, and from you alone we need help.